Tahukah anda bahawa ada pekerja peladangan percuma yang sedang menunggu untuk melindungi hasil sawit anda? Dan mereka membina kem tentera mereka dengan satu peraturan matematik yang sangat pelik. Kekal dengar jika anda berminat untuk mengurangkan kos racun perosak. Perkara paling menarik mengenai peraturan pembinaan sarang ini akan kami dedahkan di hujung episod. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Salam sejahtera semua. Hari ini mari kita bincangkan satu cabaran yang saya pasti pekebun sawit sangat arif. Ya, ulat bungkus kan? Atau nama saintifiknya Metisa plana. Kalau dia dah mula menyerang ladang, memang habis. Daun pelepah tu bertukar jadi rangka kering. Betul. Bila daun dah rosak, proses fotosintesis automatik terhenti. Kesannya sangat kritikal sebab pengeluaran jumlah tan hektar kita akan merudum teruk. Dan kebiasaannya, reaksi pertama kita mesti terus capai pam galas dan bancuh racun kimia kan. Tapi hari ini kita ada alternatif yang jauh lebih bijak. Ya, kita akan bincangkan satu kajian baharu yang diterbitkan pada tahun 2025. Jadi kajian ni baru sahaja berusia 1 tahun pada 2026 ini. Ia dijalankan di ladang-ladang sawit seluruh Malaysia oleh penyelidik tempatan kita. Dan subjek utama kajian ni ialah semut kerengga atau Oikophylla smaragdina, pekerja percuma yang kita cakapkan pada awal tadi tu. Memang tepat. Dan kajian tempatan ni sangat luar biasa sebab skalanya merangkumi 200,000 hektar. Mereka mahu tengok potensi kerengga sebagai ejen kawalan biologi untuk menggantikan racun kimia. Kenapa penting sangat kita cari alternatif ni? Sebab kita tahu racun macam cypermethrin tu boleh bagi kesan yang Kesan pantas, tapi ia sebenarnya satu perangkap jangka panjang. Pertama, kos operasi kita akan sentiasa naik. Kedua, racun kimia ni sapu bersih semuanya. Ulat bungkus mati, tapi serangga bermanfaat yang patut jadi pemangsa semula jadi pun terkorban. betul. Bila serangga pemangsa musnah, buabak ulat bungkusnya akan berulang dengan lagi pantas dan agresif kan? Ya. Dan kerengga ni adalah alternatif biologi percuma yang sangat efektif. Keberadaannya pun dah disahkan wujud secara meluas di seluruh Malaysia. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini, supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Jadi, mari kita masuk ke bahagian paling penting. Arahan boleh tindak yang pertama, kenali pekerja anda. Saya selalu nampak sarang kerengga ni di pokok, tapi rupanya tak semua sarang tu sama fungsi dia kan? Ya, penyelidik nasihatkan kita supaya tak perlu guna istilah akademik. Secara praktikalnya, ada 2 jenis sarang je. Pertama, sarang pembiakan. Di sinilah letaknya ratu dan telur. Sarang kedua pula, macam mana? Sarang kedua dipanggil sarang pengawal. Sarang ni dipenuhi dengan barisan pekerja tentera bersaiz besar yang sedia nak menyerang sebarang ancaman. Tapi macam mana pekebun nak beza kan? Takkan pekerja ladang nak panjat dan belah sarang tu satu-satu kan? Memang cari nahas lah kena gigit dengan kerengga ni. Memang tak masuk akal lah kalau nak buat macam tu. Tapi jangan risau, anda tak perlu panjat atau rosakkan sarang tu. Petunjuknya sangat mudah. Lihat sahaja pada ketinggian pelepah. Ketinggian ya? Cuba terangkan macam mana beza ketinggian tu. Sarang pembiakan ni sentiasa dibina tinggi di atas kanopi. Purata ketinggian sekitar 8 meter ke atas sebab mereka perlukan cahaya matahari yang penuh. Oh, faham. Sebab mereka tak duduk dalam tanah, jadi tak dapat haba bumi. Cahaya matahari ni untuk mengekalkan suhu pengeraman telur kan? Betul. Manakala sarang pengawal pula dibina jauh lebih rendah. Purata ketinggiannya 4 meter saja dari tanah. Jadi, tindakan untuk esok masa anda meronda tu, cuma dongak ke atas. Kalau nampak sarang daun digulung tinggi di kawasan pucuk, lindungi sarang-sarang tinggi ni. Jangan suruh pekerja tuai cantas pelepah di situ. Ya, biarkan istana ratu tu selamat. Sarang yang lebih rendah di aras 4 meter tu pula adalah kem tentera yang jadi barisan pertahanan pertama kita. Menarik.
Dan bila kita dah jaga habitat sarang ni, berapa lama koloni itu boleh bertahan di situ? Mengikut bancian, mereka ambil masa agak lama sikit, 3 hingga 4 tahun untuk capai saiz populasi yang optimum. 3 ke 4 tahun? Lama juga nak matang. Jadi lepas tempoh tu, berapa besar kawasan jajahan mereka? Bila dah matang, koloni ni akan menduduki dan mengawal secara agresif antara 10 hingga 12 pokok sawit. Wow, itu bermakna saiz wilayah sekitar 800 hingga 2,500 meter persegi kan? Tepat sekali. Mereka akan bergerak guna pelepah yang bersentuhan macam jambatan. Dan kalau habitat mereka tak diganggu secara drastik dengan racun kimia, mereka boleh kekal stabil mengawal kawasan itu selama lebih 10 tahun. 10 tahun? Kawalan perosak percuma siang dan malam. Ini memang menjimatkan kos operasi. Tapi soalan seterusnya, macam mana kita nak tarik mereka masuk ke ladang? Di sinilah pentingnya kefahaman tentang strategi tumbuhan perumah. Kajian mendapati kerengga sangat menggemari pokok macam pokok senduduk. Senduduk atau nama saintifiknya Melastoma malabatricum kan? Selain semak berbunga ni, ada tak pokok-pokok lain? Ada kerengga juga kerap didapati bersarang di pokok-pokok buah macam pokok limau dan umum pokok mangga. Jadi, tindakan praktikalnya untuk kita tanam atau biarkan saja pokok-pokok renek ni tumbuh berhampiran kawasan sempadan ladang? Ya, sebab pokok berumah ni berikan 2 kelebihan, struktur dahan yang kukuh dan nektar bunga sebagai sumber bekalan makanan tambahan. Ini cepatkan pengembangan koloni itu. Nektar tu bertindak sebagai sumber tenaga karbohidrat untuk askar kerengga ni sentiasa aktif meronda kan? Betul, ekosistem pinggir ladang ni kena jaga, tapi kita kena ingat juga, walau askar kerengga ni pahlawan terhebat di atas kanopi, mereka masih ada kelemahan. Oh, ya. Musuh yang boleh menghancurkan koloni mereka di ladang tu siapa agaknya? Ancaman sebenar datang dari permukaan tanah. Pemerhatian mendedahkan 2 spesies semut pemangsa yang jadi musuh ketat kerengga. Pertama, kalau anda terjumpa semut api atau Solenopsis geminata. Dan satu lagi spesies semut hitam kan? Ya, semut hitam penggigit bersaiz besar yang membina sarang di tanah yang dikenali sebagai Odontoponera dentulata. Mereka ni boleh hapuskan terus populasi kerengga kalau dibiarkan. Kalau macam tu, apa tindakan drastik yang pekebun wajib buat? Jika anda nampak pergerakan musuh ni, anda mesti membasmi semut-semut perosak ini segera sebelum mereka membunuh tentera kerengga anda. Sasarkan pembasmian di pangkal pokok atau laluan tanah. Maknanya jaga kawasan tanah dan biarkan kerengga kuasai kanopi sebenarnya. Baiklah, kita dah sampai ke kemuncak perbincangan sesuatu tentang fakta pelik tu. Ya, yang kita ada sebut di awal episod tadi. Perkara paling pelik tapi menakjubkan tentang kerengga ialah tabiat pembinaan mereka tu sendiri. Penyelidik temui corak susunan sarang tu kan? Betul, penyelidik dapati secara konsisten. Mereka membina sarang mengikut urutan nombor ganjil di setiap kanopi. Nombor ganjil? Maksudnya 1, 3, 5, 7 atau 9 sarang per pokok. Mustahil takkan tak ada nombor genap langsung. Sangat jarang. Ia seolah-olah peraturan matematik rahsia mereka. Dan penemuan ini bagi kelebihan visual yang besar untuk pekebun. Oh, jadi kalau pekerja sedang kait buah, kita meronda dan kira sarang tu, kalau bilangannya ganjil, maknanya koloni tu sihatlah. Ya, anda tak perlu peralatan canggih, cuma dongak dan kira. Kalau bilangannya genap, mungkin ada masalah pada koloni tu. Sangat praktikal dan mudah nak diagnosis kesihatan ladang. Tapi pengurusan ladang hari ini tak cukup setakat kita tengok serangga je kan? Sudah tentu. Menguruskan ladang untuk hasil maksimum juga memerlukan pemantauan yang sangat tepat. Di sinilah kecerdasan buatan AI memainkan peranan besar dalam industri kita. Ya, saya amat bersetuju. Mengurus biologi itu cuma separuh kerja. Dan anda semua boleh mendaftar di cropdrive.ai. AI ini akan membimbing anda tentang strategi pembajaan dan penjagaan kesihatan tanah secara langkah demi langkah. Sekadar tambahan, ujian tanah untuk memeriksa tahap keasidan dan ketersediaan nutrien serta ujian daun, sangat disyorkan supaya sistem AI dapat mengesyorkan baja dengan lebih tepat. Platform CropDrive ni bantu kita tafsir keputusan ujian makmal tersebut supaya kita tak membazir duit beli baja salah. Dan kalau ada persoalan yang mengelirukan,
Tak kira masa, pembantu maya AI bernama Palmira sentiasa aktif dan sedia untuk membantu. Secara khusus untuk pekebun kecil di Malaysia, menjadikannya penyelesaian yang sangat unik di persada dunia. Kosnya juga jauh lebih rendah daripada mengupah perunding luar. Jangan ketinggalan, mari sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang telah pun menggunakan Crop Drive untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan kos operasi racun serta baja secara mendadak. Memang satu lonjakan teknologi yang bakal ubah cara kita berladang lepas ni. Jadi saranan saya, untuk esok berjalanlah di kawasan ladang anda, pandang ke atas kanopi, cari sarang tinggi pada pelepah dan mula merancang untuk mengekalkan kelompok pokok seduduk di kawasan sempadan. Dan cuba fikirkan, mungkinkah pada masa hadapan, ladang kita tidak lagi memerlukan walau setitik pun bahan kimia sintetik, sebaliknya dikawal dan dipandu sepenuhnya oleh ekosistem serangga. Sesuatu yang patut kita nantikan. Ya, sebuah masa depan peladangan yang harmoni dengan alam. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.